Banyak orang yang perasan bila dia rajin puasa, dia rajin sembahyang, Tuhan tolong dia. Tetapi kalau dia memfitnah orang, wasaddaqa bil husna, tidak ada. Cakapan dia ialah cakapan tipu. Dia tak bercakap benar, Tuhan tak tolong dia juga. Sebab itu bila berlaku sesuatu kepada kita, kita kena tanya, apa salah kita pada orang? Kenapa hidup aku susah? Kenapa Tuhan tak tolong aku? Jenuh berdoa tak dapat-dapat. Kenapa bila berdoa tak makbul? Jawapan dia senang aja. Ada tak kita buat zalim pada orang? Ada tak kita fitnah pada orang? Ada tak kita mengata pada orang? Bila itu yang kita buat, Allah takkan tolong kita. Sebab tu kita jangan balas apa yang orang buat pada kita. Orang kata pada kita bodoh. Oi bodoh, alhamdulillah. Jangan balas. Kalau nak balas boleh, bodoh juga. Woi bodoh, kamu lah bodoh. Tak apa, satu sama. Ya, 0-0 seri. Kalau tuan-tuan diam, tuan-tuan dapat pahala. Woi bodoh, diam, pahala tuan-tuan dapat. Tapi kalau tuan-tuan jawab, engkau lah bodoh, satu sama. Tapi kalau tuan-tuan jawab, engkau lah bodoh, bengong, tolol, dia 0, kita pula dosa 1. Jadi pilihlah tuan-tuan, nak yang mana. Kalau kita sentiasa bercakap benar, kalau kita sentiasa akhlak yang bagus, Allah tolong kita. Tuan-tuan tak payah cakap, tak payah tadah tangan, tuan-tuan terdetik je dalam hati, Tuhan hantar bantuan. Fasanu yasiruhu lil yusra. Jangan sekali-kali bohong. Tuan-tuan di sini ahli politik, pemimpin cawangan, pemimpin bahagian, jangan bohong. Sekali tuan-tuan bohong, orang kamboi ahli politik hidup-hidup, jangan main-main. Zaman sekarang, zaman rakyat dah cerdik. Tipu sana, tipu sini, tipu kanan, tipu kiri, tak mau. Jangan tipu, sentiasa bercakap benar. Saya bawa kisah bagaimana ahli politik. Bila ahli politik menipu, rakyat tak percaya, walaupun dia cakap benar. Ada 16 orang naik van pergi merayu undi, kempen, jalan malam-malam, kono sana kono sini, driver mengantuk, aksiden, jatuh dalam sawah padi. Tiba-tiba orang datang, satu orang kampung datang uruskan dia. Besoknya orang cari, mana pergi 16 perayu undi ni? Cari polis, cari tak jumpa, jalan, nampak van, bangkai van tu tersadai dalam sawah. Polis tanya pada pakcik tu, pakcik, mana dia penumpang van? Udah mati. Takkan semua mati? Saya udah tanam dah tuan, dah tak ada dah, semua saya tanam dah mati dah. Takkan semua mati? Entahlah, masa saya tanam tu adalah 2-3 orang kata kami hidup lagi, janganlah tanam. Atau pakcik tanam juga. Biasalah orang politik bukan boleh percaya. Mati pun kata hidup lagi, tuan-tuan. Dah dia mentanam hidup-hidup, tuan-tuan. Ini cerita bohong lah. Tapi itulah bandingan dia. Kena sadaqah. Sadaqah maknanya kena benar. Kena benar. Kita suami-suami ni tuan-tuan, isteri boleh terima. Isteri boleh terima suami. Tak segak pun dia boleh terima. Isteri dia tak kisah sangat, walaupun nama dia bukan Aiman. Dia selalu yang tak kisah ni Aiman. Aiman tak kisah. Isteri pun tak kisah dapat pak suami yang tak segak. Berjalan pergi jaya bukan nampak isteri dia, nampak suami boroi ke depan. Bila naik motor suami dia, perut suami tu betul-betul tak raga. Bila isteri dia peluk di belakang, tangan tak sampai. Tapi isteri boleh terima suami. Ada suami yang kurui pun isteri boleh terima. Kurui je, naik motor peluk sampai macam tu. Lah nipis, ingat papan rupa suami dia. Isteri tak kisahlah tuan-tuan, segak tak segak, tapi isteri cukup kisah bila suami tipu dia, bila suami tidak bercakap benar dengan isteri. Cubalah bercakap benar, belajarlah bercakap benar. Bila tuan-tuan bercakap benar, maka Allah tolong tuan-tuan. Allah Ta'ala tengokkan dalam ayat ini, Nabi Muhammad adalah seorang pemurah. Nabi Muhammad adalah seorang yang bercakap benar. Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat taat kepada Allah. Yang inilah yang kita nak tiru daripada Nabi.
Bila kita tiru Nabi, tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan kemenangan pada kita, tolong bantu kita. Tetapi bila kita ada 3 benda, bila kita ada 3 benda ni, tuan-tuan, Allah takkan tolong kita. Wa amma man bakhila was taghna. Kemudian pelajar tahfiz, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa-siapa yang bakhil, kedekut, ya Ahmad. Ni dia ni, tuan-tuan. Siapa-siapa yang kedekut, nak semayang pun kedekut. Bukan kata nak sedekah, kedekut. Nak baca doa iftitah pun kedekut. Kamu semayang kejap benar 2 minit je. Buatnya wajib je. Iftihah dah lah. Iftitah tak baca, tak bayar. Qul huwallah tak bayar, sunat. Zikir-zikir tak bayar, sunat. Allah terima ke? Entahlah. Kalau dia terima, terima. Tak terima, tak apa. Kata dia, ya Allah, kedekut benar, tuan-tuan. Baca Quran pun kedekut. Sehari qul huwallah je, udahlah, kata dia. Baca Quran pun kedekut. Balik duduk lepas sembahyang dalam surau pun kedekut. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada doa, tak ada wirid, terus balik. Kedekutnya. Banyak orang macam itu, kedekut sangat-sangat. Tu yang dia balik di rumah dia, bila balik rumah pukul 11 malam, malam Jumaat pula. Apa main tidur, udah malam ni. Kata pah dia, sabarlah abang, anak tak tidur lagi, abang pergilah baca Quran ke apa ke. Tu yang dia buai anak. Buat anak, suami ambil Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Isteri datang, abang, anak udah tidur. Sadaqallahul azim. Itu je bacanya. Subhanallah. Apalah nak jadi, tuan-tuan, berkira benar dengan Tuhan. Itu baru bakhil dalam ibadat. Belum lagi bakhil dalam bab sedekah. Banyak orang boleh berzikir 1000 kali, subhanallah, 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 subhanallah. Makcik sedekah untuk anak yatim, Allah, tak ada duit, kata dia. Ini bakhil. Ya, ini bakhil. Banyak orang boleh sembahyang sunat, sembahyang sunat tak berhenti. Bila kata dia, pakcik tolonglah mangsa kebakaran, oh minta maaf lah, kata dia. Kedekut. Yang keduanya ialah manusia yang wastaghna. Wastaghnanya maknanya dia rasa cukup, dia tak perlukan Tuhan. Saya sihat, saya kaya, saya banyak wang, saya banyak harta, saya banyak kawan, langsung dia tak pernah doa pada Tuhan. Tak pernah dia sujud lama-lama pada Tuhan. Dia rasa dia kaya. Yang ketiganya, wakadzdzaba bil husna. Dia membenci kebenaran, perangainya buruk, akhlaknya buruk. Maka kata Allah, dimudahkan kepada dia untuk jadi susah. Jadi kalau tuan-tuan di sini susah, masa tak ada suami susah, bila ada suami lagi susah, bila tak ada anak susah, bila ada anak lagi payah, bila tak ada kereta susah, ada kereta lagi payah. Kenapa jadi payah? Cuba cek 3 benda. Mungkin kita bakhil, mungkin kita ini termasuk orang yang sombong, mungkin kita ni masuk dalam golongan yang tak suka dengan kebenaran. Berapa banyak orang yang tak suka dengan azan? Berapa banyak orang yang tak suka dengan mengaji? Tuan-tuan ingat mengaji hari ni suka ke? Berapa ramai yang tak suka ni? Dia ni ceramah. Udahlah ceramah, kemah tak cukup, udah panas ni, kata dia. Hei tuan-tuan, macam mana lah nak buat ni? Agak-agak lah abang, bawa lah kursi main duduk depan ni abang. Siap kat abang kan gelap kan? Oh tak panas. Seronok ya, masya-Allah. Tu wasaddaqa bil husna. Ada orang yang tak suka ceramah-ceramah, tuan-tuan. Wa kadzdzaba bil husna, dia tak suka. Apa ceramah-ceramah, tidurlah, kata dia. Hari ni cuti, apa ceramah susun kursi lah, apalah. Kena sukalah, tuan-tuan. Bila buat program macam ni, kita kena datang. Apa saya boleh bantu? Jumpa Ustaz Zuhair ke, jumpa Cik Zainal ke, apa saya boleh bantu? Bukan kita tanya apa faedah aku dapat. Kadang-kadang kita sibuk tanya, ada makan? Ada aku datang. Yang ni kita tak mau.
Kita nak setiap benda yang baik kita tolong. Sebab tu saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad suka 3 orang, benci 3 orang.